Salam sejahtera. Saya Cikgu Dewi, anak perempuan Gawina Sami dari SK2 Taman Selayang. Hari ini saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu cara membina puzzle menggunakan MyViewSonic. Menggunakan MyViewBoard. Okey, baiklah. Mari kita lihat untuk membina puzzle, kita boleh pergi ke Google. Cikgu-cikgu pergi ke Google, type GGD Puzzle. Sudah ada di sini. Dan pastikan cikgu-cikgu sign up ya. Dalam GGD Puzzle ni cikgu-cikgu sign up. Okey, GGD Puzzle. Okey. Lepas tu cikgu boleh buka GGD Puzzle ni. Ya. Okey, dia sudah buka. Lepas tu cikgu sign up dulu dan cikgu boleh akan keluar nampak nama dan kita create. Dan create, pastikan gambar yang cikgu nak tu sudah ada dalam desktop ataupun file dalam laptop cikgu. Okey, baiklah. Sekarang kita choose image. Boleh kita choose image. Saya ambil image yang sudah ada dalam ni. Lepas tu saya open. Dan dia dah masukkan. Okey, berapa bahagian cikgu nak buat puzzle ni? Terpulang pada cikgu. 9 paling sikit dan 100 adalah paling banyak. Disebabkan kita tiada masa nak buat banyak, jadi saya pilih 9. Dan saya akan create 9 bahagian puzzle saya. Dan dia pun sudah hasilkan 9 puzzle dan kita bagi tajuk untuk dia. Tajuknya COVID-19 contoh ya. Okey, lepas tu kita bolehlah bagi description. Lepas tu kita save. Dah save, kita pergi bahagian sini dan kita solve puzzle. Dalam solve puzzle, dia akan bina puzzle kita. Nampak cepatnya? Dia dah bina puzzle dan kita pastikan kita letakkan dia jauh-jauh sikit supaya kita ada aktiviti selepas ini yang perlu kita buat seperti ini. Cikgu nanti akan lihat sendirilah apa saya akan buat. Okey, kita bagi dia jauh sikit daripada setiap puzzle yang dihasilkan. Supaya mereka tak adalah dekat-dekat kan, macam ni. Okey, kita bagi dia jauh sikit. Macam dekat sikit. Okey, sudah ada dah. Macam ni. Okey, lepas tu, macam mana kita nak bawa bahagian puzzle ni ke ViewSonic kita? Boleh, mudah je. Kita pergi kepada ViewSonic ni. Lepas tu, cikgu nampak tak bahagian ini ada Windows Toggle. Pergi ke Windows Toggle, dia akan pergi paparan ini ke bahagian GGD tadi. Nampak tak? Dia dah keluar tapi ni. Okey, lepas tu kita ada screen capture. Dalam screen capture kita ambil rectangular region. Okey, rectangular region kita boleh ambil screenshot dia. Bentuk rectangular. Nampak tak? Okey. Bila kita screenshot, mana dia pergi? Cikgu tengok. Dia akan pergi ke bahagian ViewSonic tadi. Okey, apa tugas selepas ini ialah kita nak cerakinkan setiap puzzle itu tidak menjadi dalam satu grup. Jadi apa kita kena buat? Kita pergi balik macam tadi. Lepas tu kita pergi kepada capture rectangular region lagi sekali. Dan kita asingkan setiap puzzle. Kita asingkan. Nampak tak? Dia akan keluar ke sana. Sama juga. Kita akan buat untuk setiap satu. Kita akan buat setiap satu. Kita akan cerakinkan dia. Bagi dia. Yes. Pastikan ada 9 dah keluarkan dari sini ya. Okey. Nampaknya kita dah siap semua 9 di sini. Kita dah buat 9 puzzle. Jadi, yang dah ada, yang satu ni, kita boleh buang dah. Kita tak nak dah. Apabila kita klik gambar itu, dia akan keluar delete. Kita delete dan kita masukkan 9 puzzle yang kita dah sediakan tadi. Ni dia. Pastikan cukup 9 ya. Macam ni. Okey, dah sediakan 9 ini. Dan sekarang ni kita bolehlah buat. Tugas seterusnya adalah kita nak buang bahagian warna coklat di belakang dia. Cara dia adalah kita pergi balik macam screen. Kita klik balik kat sini, klik dekat gambar dan dia akan keluar remove color. Bila kita buat remove color, kita tekan aja. Dah habis dah. Remove dah. Cepat, laju aja dia remove. Okey, tengok dia boleh. Gerak sendiri kan. Okey, sama juga. Kita pergi kepada remove color. Kita remove dia. Remove color. Okey. Dia dah remove dah. Macam itulah. Dan kita akan buat yang lainnya. Yang sama. Sekarang semua saya dah remove color di belakang dia. Betul tak? Warna-warna di belakang dia. Jadi sekarang kita boleh berikan kepada murid kita
untuk mencantumkan semua puzzle ini. Ya, itulah sebenarnya. Lepas tu mereka kena namakan apa yang mereka telah hasilkan puzzle ni. Apa nama puzzle, apa nama gambar yang mereka dah bina itu. Itu saja, mudah kan? Yeay, terima kasih.